Hi guys. Okay, untuk sesi Travel Eat and Repeat kali ini, kita akan bawakan you guys di mana? Di Darlington, England. So, saya baru saja selesai untuk salat Jumaat hari ini. Jadi, kita nak lunch. Lunch kat mana? Kat satu tempat best, shawarma. Okay, jom. Okay guys, so biasanya hari yang kita datang hanya ada chicken. Alhamdulillah bertuah, kita bila dah buat video ni tiba-tiba ada lamb. So kita ambil yang mixed wrap. The reason kita share dalam Travel Eat Repeat sesi kali ni, sebabnya memang dia buat fresh. Dia punya bread ni tempayan di kat depan tu, doner kat belakang. Memang terbaik lah. First bite Bismillah. So, apa yang menarik? Apa yang menarik? Harga yang menarik. Cuba teka berapa? Okey, tengok. Yang ni 4 pound je. 4 pound Okey, makan. Mix chicken dengan lamb. Bismillah. Ya Allah, sedapnya. Dia punya wrap memang lembut, nipis, dan crispy. Lamb dan chicken dia memang topak. Dan yang paling best, kita dapat topak. Mayo. Dan juga dia punya chili. Yang ni semua homemade. Makan sekali lagi. So, yang ni sebagai shawarma wrap. Shawarma ni actually history dia Ottoman Empire around 19th century. Sebab tu famous. Dia dikira modern food lah. Tengok nampak sayur pun banyak, fresh. Harga 4 pound. 4 pound. Nak compare dengan Subway paling kurang 6 ke 7 pound. Yang tu pun one food one food ke half? Food long. Untuk kita kat UK ni tak banyak option. Sebab Subway biasanya kita ambil tuna saja ataupun veggie option. So, yang ni halal terbaik. Okay. Dah penghujung dah. Mantap. So yang ni dia call mixed doner, chicken and lamb. So alhamdulillah, shawarma ni dia famous sebabnya dia wrap. Shawarma isa tu maksudnya lebih kurang dalam flip lah. Sebab tu dia wrap dengan bread. Ataupun biasa juga orang makan open pun itu. Tapi kita suka wrap. Sebab dia memang mix together. Tengok mine. Untuk hari ni kita nak review satu lagi tempat 100% halal di Middlesbrough, UK, iaitu Pepe's. Ada lebih 200 branches all over UK. Okay, yang ni kita makan Pepe 100%. Jom. Untuk kali ni kita pilih tempat special kalau you guys travel with family. This is one of the good place untuk dapatkan 100% halal. Everything halal. Dan Pepe's is one of my favorite places jugalah untuk perkena chicken dan semua kan. First time kita try Pepe's ni bila kita di Cambridge when we were there in 2015, right?
Ya, roughly tahun 2015. Sekarang dah 10 tahun. Ada saja peluang untuk kita stay ataupun makan kat Pepe, kita stop by. So hari ni was a chosen one. Kita kat Pepe, Middlesbrough, UK. Environment dia best. Mainly dia punya foods menu boleh kata direct competitor kepada Nandos jugalah. For your info juga, kat UK ni tak semua Nandos halal. Hanya certain area saja halal. Yang pernah kita pergi di Milton Keynes halal. What about Oxford? Oxford, yes, we went to Oxford Cowley. Cowley Road. Kalau dekat City Centre tak halal. Oxford City Centre Nandos tak halal. Di Cowley Road, yes, halal. But please check again sebelum makan Sebelum pergi tu tak call dulu. Yes, call. Make sure call, tanya 100% halal ke tak. Tapi Pepe's ada 200 branches all over UK dan guaranteed halal. Tak sabar nak makan. Tengok menu-menu dia. Ada kids option, ada family option. So kita decide untuk ambil family Platter. Family platter, yes. Dapat whole chicken, 4 wings, fries, spicy rice dengan 4 dips. 4 dips ni boleh pilih lah mana yang berkenan. Dah sampai kita punya order. Nampak ayam ni whole chicken. Yang ni separuh, yang ni separuh. Dapat nasi. Ni spicy rice. Spicy rice. Kita dapat juga fries. 2 bags of fries. 2 bags of fries. Banyaknya. Ini. Lepas tu 4 condiments. 4 sos. Tapi 2 cheese and sweet chili. Alright. Okay. Begin. Total harga 23 kan? Yes, 23. And then drink lah. £2 plus kan? Kita nak try ayam ni. Dah lama tak try. Ambil Kan plus 4 wings rasanya? Yeah. Big bite. Bismillah. Wow, sedap. Bring back memory. Just right, moist kat dalam. Dia punya grilling memang power. Ayam sini kat UK ni panggil peri-peri. Tadi kita bincang. Punya kat Malaysia panggil apa? Peri-peri juga. Peri-peri juga Dia jenis style sos dia tu. Yeah. Nama cara sos flame apa dia panggil? Cara dia bakar lah. Bakar dan sos dia tu. Nama sos tu peri-peri. Kalau Kelantan ni maybe macam ayam percik. Tapi sos dia bukan sos ayam percik Okay, saya nak makan dah. Alright. Tengok kedai dia. Sos dia sedap. Dia punya sweet chili ni memang Pepe's punya secret recipe. Just right. Dia punya combination sour, saltiness, sweet tu memang just right. Cicah pula dengan dia punya menu kan. Tengok ni. Untuk makan 3 hingga 4 orang lah ni. Siap ada nasi lagi. Ini kita prepare untuk take away lah. Alhamdulillah. After event. Habis yang kita makan, yang kita rasa perlu berhenti lah. Whole chicken. Yang ni yang tinggal. Half chicken lagi tinggal. Roughly. Maybe less than half. Yeah, less than half. Yeah. Ada rice sikit lagi. And then some fries. Rice. Okay. Boleh. Overall rating dia memang feel good factor. Makan kat tempat yang orang kata overall dia punya quality, dia punya kesedapan tu terbaik. Nak cakap pun apa term dia? Comfort food. Comfort food, yes. That's the rightest word. Bila makan tu kenyang dan kita boleh travel, jalan-jalan. Barulah
Stress kan? Ada 200 cawangan. Yes, all over UK. Jumbo Dan Pepes, try. I tengok suasana kat luar ni. Okay, not bad. Yep. Busy road. Thank you for watching. Let's go.